Sebab tu tuan-tuan, kita menyelesailah lah ni, kita buatlah persediaan kita. Letih-letih kita pun buat juga ibadah kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita hamba. Kita bukan pekerja Allah, kita hamba Allah. Bila sebut kata hamba ni, dia buat kerja apa pun dia tak boleh minta upah. Tuan dia nak bagi, terpulang pada tuan dia. Kita hamba. Tapi tuan-tuan, kita kena sedar hakikat kita seorang hamba. Kita kena buat apa yang Allah Ta'ala perintah dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang without any arguing, tanpa ada apa-apa bantahan. Tak ada, kita tak layak. Sebab tu bila kita seorang hamba, kita buat ibadah, kerana itulah tugas dan tanggungjawab kita yang utama. Allah Ta'ala nak bagi, dia akan bagi. Dia tak mau bagi, terpulang pada kehendak Allah. Sebab tu sedarlah diri kita tuan-tuan, kita semua akan mati. Macam mana kehidupan akhirat kita kalau tak ada bekalan? Terkandas kita di pertengahan. Bukan ratusan kilometer, tapi ribuan tahun kita nak lalu. Fasa alam kubur, fasa alam mahsyar. Tu nak kena investigation pula, hari soal siasat. Nak kena bangun duduk di hadapan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, waktu tu kita ni Allahu Rabbi nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kepala tak berani angkat di hadapan Allah. Malunya kita banyak maksiat dan mungkar yang pernah kita lakukan. Waktu tu nak menyesal pun tak ada guna. Orang putih kata useless. Nak menyesal, kita menyesal lah. Tuan-tuan, minta pula ke Allah Ta'ala. Bukan takat kita tundukkan kepala kita rapat, kita minta Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Kami tengok dah, kami dengar dah. Bagi peluang kat kami ya Allah. Kami nak pulang balik ke muka bumi. Bagi kami hidup kali kedua ya Allah. Untuk apa? Ni'mal salihah. Nak buat tu, nak buat amal soleh. Pasal kehidupan kita yang pertama kita sia-siakan. Maka adakah peluang untuk kita pulang ke muka bumi setelah kita dimatikan oleh Allah? Tak ada dah peluang. Walaupun kita sebut sungguh-sungguh inna muqinun, sesungguhnya Allah ni kami yakin dah ya Allah. Yakinlah dengan azab, siksa dan sebagainya. Kami tengok dah, yakin. Waktu tu penyesalan yang tiada guna. Sebab tu waktu kita hidup, waktu kita sihat ni, kita menyesal tuan-tuan. Kita maksiat banyak, mungkar yang kita lakukan banyak, dosa kita banyak, amalan ibadah kita sangat-sangat kurang. Maka kita buatlah ibadah sebagai bekalan untuk kita. Sebab tak ada orang nak bantu kita di kubur. Duk di dunia ni kalau kaya, mungkinlah orang lain boleh bantu. Ada bodyguard, ada driver, ada tukang kebun, ada bibik dan sebagainya. Masuk dalam kubur, tak ada siapa boleh tolong tuan-tuan, melainkan rahmat Allah, melainkan syafaat Nabi, melainkan apa yang kita buat atas muka bumi tuan-tuan. Sebab tu sedarlah diri kita tuan-tuan. Bukan kita nak suruh tinggalkan dunia, teruskan keduniaan kita. Tetapi ingat, tambah tujuan akhirat dalam kehidupan kita. Tambah kehidupan akhirat. Tujuannya tuan-tuan, biarlah kita penat, letih buat ibadah, tapi penat, letih itu akan hilang. Exhausted, tired in doing a good things. Kita buat benda baik ni tuan-tuan ni, mayang banyak rakaat, letih, peluh keluar daripada tubuh badan kita. Kita baca Quran banyak muka surat, sehari satu juzuk, letih bibir kita tuan-tuan. Maka letih tu akan hilang bila kita berehat. Tuan-tuan duduk ni tuan-tuan sejam, duduk sila. Satgi bangun satgi ni, Game Boy kepala lutut ni, kebas kaki-kaki. Nampak? Hak jenis darah, blood circulation dia tak apa nak smooth jalan. Bangkit ni kebas kaki habis, letih. Bila bangkit tu letih, balik dari rumah lagi tuan-tuan berehat, hilang letih tu. Hilang letih. Tuan-tuan tidur, bangun tidur tak berasa sikit pun letih yang kita duk letih lah ni. Tapi ganjaran pahalanya kekal di sisi Allah sampai bila-bila. Sampai bila-bila.